Guys, sekarang ini dekat Facebook tengah panas apabila Tun Faizal mengatakan Ketua Pemuda UMNO hanya bermain wayang. Okey, dan mereka saling berbalas-balas komen. Apa yang kita nampak dekat isu Abang Belon sekarang ni, dia bukan sekadar isu Abang Belon. Sebelum ni kita tengok macam-macam dah isu dekat peniaga-peniaga di Kuala Lumpur ni, peniaga-peniaga Bazar Ramadan. Isu dia sekarang ni, UMDAP adalah kerajaan. Okey, kenapa sebelum ni hampa tak selesaikan masalah-masalah ni? Okey, kalau isu K 47K pun boleh dapat DNAA, takkan isu-isu peniaga Melayu macam ni, okey, bila dah jadi apa yang jadi dekat Abang Belon ni, baru hampa nak bangkit, nak konon nak jadi hero. Hampa kerajaan. One call saja. Bila kata kerajaan ni, one call saja. Takkan tak boleh selesai benda tu. Ya, Abang Belon menega, tak ada lesen, tak ada apa. Dia berjalan saja, guys. Bukan buka meja, kan? Isu sebelum ni pun banyak yang tak settle, kan? So betul lah tu, tak payah main wayang.